Aisyah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama cikgu, Cikgu Nisha. Nama cikgu, Cikgu Suraya. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Zemira. Okay, awak ketua pengawas sekolah ni? Okay. Soalan pertama, sebagai ketua pengawas, apa yang awak buat kat sekolah ni? Seorang cikgu jadi MC masa penghimpunan. Lepas tu tolong budak dalam pembarisan masa penghimpunan atau baca Yasin. Yasin. Okay. Cikgu kat sekolah ni semua okey tak? Okey. Okey ya? Okey je. Kalau cikgu dalam kelas, cikgu biasanya mengajar guna bahan ke apa? Macam buku teks je ke apa lagi? Dia ada tak macam gambar rajah ke, benda-benda yang menarik ke? Bahan-bahan dia guna apa dah, kat mama komputer ke, dia guna ke apa? Laptop ke apa? Ada. Ada laptop ada? Macam kalau masa matematik kita nak pergi buat kuis apa semua kat komputer. Kuis. Rasa menarik tak bila guna digital kalau nak dalam belajar? Menarik lah. Semua orang nampak macam menyertai tak, aktif tak dalam pembelajaran tu. Tu macam Ada hok malam-malam. Allah. Semua aktif, semua minat ada belajar kalau guna komputer ke apa. Okey, rasa suka tak macam masuk aktiviti-aktiviti kurikulum kat sekolah ni? Pasal awak aktif ke apa kat sekolah ni? Unit bernifah awak ke apa? Suka permainan awak ke apa? Awak aktif ke tak kat sekolah ni? Kak, sukan kat sekolah ni bola jaring, kelab, komputer. Ada lagi pertandingan luar negeri ke? Wakil daerah ke? MS ke? Ada? Pertandingan apa? Contoh, pergi MSSM wakil negeri. Okey negeri. Awak rasa suka tak bila pergi sekolah ni? Awak rasa macam kemudahan yang ada dekat sekolah ni, tandas dia, kelas dia, rasa sempurna tak? Kan ada yang macam awak rasa perlu diperbaiki. Tandas tu dah rosak, koci pun tak boleh. Apa jujur? Lapu kalau tanda bawah tu lapu pun tak ada kalau pagi-pagi mari gelap. Lepas tu kalau dalam kelas tu awak rasa cikgu tu kan dia fokus ke setiap murid ke, dia macam pilih murid yang dia suka je. Dia macam kalau murid yang lemah-lemah tu dia tak tengok mana macam gitu. Macam emosi awak pun macam terganggu gitu sebab cikgu tak pilih awak gitu. Ada cikgu pilih budak lah. Okey lah. Awak KKP. Awak rasa kalau awak boleh buat satu perubahan dekat sekolah ni, perubahan ke apa awak nak buat dekat sekolah ni? Satu je. Perubahan budak dia kadang-kadang geger gitu. Rasa awak nak ubah macam mana? Awak rasa cara awak sebagai awak ni ketua pengawas macam mana? Laki pengawalan untuk jaga budak-budak lah. Makanan kat kantin okey? Cukup? Saya rasa macam tak cukup. Macam kalau mari lewat kat tak cukup orang makan. Ya tak cukup lah. Pada makanan dia tu, itu pernah kena kena bero masak apa semua. Itu dia tu. Okey. Tak report ke bikin masa tu? Kita ayat dia ke cikgu, ayat dia ke mak skating. Lepas tu dia pun tukar hak baru. Kat sekolah ni ada tak cikgu favourite awak? Ada. Siapa? Cikgu Fahri? Cikgu Fahri? Cikgu Hijrah Senita. Sebab saya suka belajar matematik dengan dia. Bila belajar matematik tu lagi faham dengan dia? Cikgu rasa tu je dah soalan yang cikgu nak tanya.
Terima kasih. Terima kasih. Selamat maju jaya. Nanti nak sambung mana? Lepas habis jurnal. Nak sambung sekolah mana? Sekolah Mama. Mak Mahir. Dah segi nak ini lepas nak? Tahu tak sekolah nak ini lepas nak? Cikgu tahu. Berapa dah segi nak ini lepas nak? Sebab besar tak? Cikgu sekolah nak ini lepas nak? Pakai tudung labu.